Awal pagi tadi An-Nassr berjaya menang 2-0 lawan dengan juara ACL Al-Ahli dan ada benda panas yang berlaku dalam game ni. Fan-fans Al-Ahli cuba untuk provoke Cristiano Ronaldo and Cristiano Ronaldo jawab balik. Tapi apa yang jadi, aku akan cerita sekejap lagi. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Dalam kemenangan An-Nassr semalam, gol pertama dijaringkan oleh Cristiano Ronaldo dan ini sebenarnya adalah gol yang ke-970 dalam karier beliau. Okay, so kalau korang tengok gol tu, standard Ronaldo lah. Header, dia punya airtime yang lama, okay. Lepas tu, dia punya lonjakan melebihi defender-defender lain, berjaya meletakkan An-Nassr di hadapan dan tak silap aku ini adalah gol yang ke-99 untuk An-Nassr. Maknanya kalau dia skor satu lagi, dia dapatlah skor 100 gol untuk An-Nassr dan buat rekod skor 100 gol untuk 4 kelab berbeza. Manchester United, Real Madrid, Juventus dan juga An-Nassr. Bila gol Ronaldo dah capai 970 ni, ada yang tanya, rasa-rasanya bila gol Ronaldo akan capai yang ke-1000. 30 gol sahaja lagi, kalau ikutkan tak lama sahaja lagi. Tapi untuk season ni bagi aku mustahil lah sebab memang dah nak hujung-hujung season kan. Tapi adakah Ronaldo akan reach milestone tu pada season hadapan ataupun pada season satu lagi? Kalau kita tengok dekat sini, dalam Saudi League untuk An-Nassr, season ni sahaja Ronaldo skor 27 gol dalam semua perlawanan. Sebelum ni 35 gol. Sebelum tu lagi 50 gol dalam season 2023-2024. Tapi tu kira mungkin macam peak dia lah kan. So kalau Ronaldo skor 20 gol sahaja untuk season depan, tak cukup sebenarnya. Aku rasa lagi 2 season lah. Dan aku rasa, aku pretty sure 2 season lagi tu, season yang kedua tu, Ronaldo akan retired selepas dia sudah capai gol yang ke-1000. Tapi kalau season depan tiba-tiba lah datang dia punya naik gila, dia skor gol banyak dekat An-Nassr, even untuk Portugal pun dia pantai lagi skor, boleh jadi season depan adalah season terakhir untuk Cristiano Ronaldo. Yelah, dia pun dah menang macam-macam kan. And kalau An-Nassr menang Saudi League season ni, itu satu lagi trofi lah untuk Cristiano Ronaldo yang dia tak pernah dapat. By the way, selepas kemenangan terhadap Al-Ahli ni, ada fan Al-Ahli yang cakap, "Weh, kita juara ACL 2 kali bro, Abang Do." Tapi Abang Do balas balik, "Aku dah menang UCL 5 kali lah Mat. Kalau setakat Asia ni baik tak payah. Aku dah menang tu UCL, UEFA Champions League, biggest prize for a club football. Aku dah menang 5 kali." So fan Al-Ahli tak payah buat kecoh. Alright, itu saja guys pasal game An-Nassr lawan dengan Al-Ahli ni, termasuk sekali dengan rekod Ronaldo. By the way, kalau korang nakkan jersey An-Nassr siap ada tulis nama Ronaldo kat belakang, korang boleh check dekat bawah.